Selamat datang. Okey, dalam sesi ni, kita akan ubah cara anda pandang sumber manusia. Lupakan seketika idea yang HR ni hanya fungsi pentadbiran semata-mata. Sebaliknya, kita akan lihat bagaimana HR boleh jadi rakan kongsi strategik yang paling berkuasa yang memacu pertumbuhan syarikat anda. Jom kita mulakan. Baiklah, jom kita mula dengan satu soalan yang penting untuk anda fikirkan. Adakah anda lihat HR di syarikat anda sebagai satu pusat kos yang hanya menguruskan perbelanjaan? Atau sebagai rakan strategik yang betul-betul mencipta nilai? Jawapan anda kepada soalan ini akan menentukan hala tuju pertumbuhan syarikat anda. Untuk faham potensi sebenar HR, kita kena masuk ke dalam bilik enjinnya. Di sinilah letaknya 5 fungsi teras dan ini bukan sekadar kerja-kerja admin tau. Inilah jentera yang sebenarnya menggerakkan kejayaan sesebuah organisasi. Mari kita lihat satu persatu. Inilah dia, 5 tonggak HR yang strategik. Perancangan untuk masa depan, penstafan untuk membina pasukan A-Team, penyelarasan untuk pastikan semua berjalan lancar, pemudahcaraan untuk serlahkan potensi, dan pengauditan untuk pastikan kita sentiasa relevan. Inilah pelan tindakan kita. Perancangan sumber manusia ni, ia lebih dari sekadar isi kekosongan jawatan. Seperti yang anda lihat, ia adalah satu proses strategik. Kita nak selaraskan tenaga kerja kita dengan matlamat jangka panjang syarikat. Kita bukan saja ramal berapa ramai orang kita perlukan, tapi yang lebih penting, kemahiran apa yang mereka perlu ada untuk bawa syarikat ke tahap seterusnya. Penstafan pula bukan setakat proses pengambilan kerja. Fikirkan ia sebagai pengurusan kitaran hayat bakat secara menyeluruh. Maksudnya, dari saat pertama seorang calon itu berhubung dengan syarikat sampailah mereka berkembang maju dalam organisasi. Inilah caranya anda bina dan kekalkan satu pasukan impian yang berprestasi tinggi. Cuba ubah cara kita fikir. HR ni bukan sekadar penganjur latihan, tapi mereka adalah pemudah cara. Macam petikan ni sebut, mereka ni ibarat jurulatih istimewa yang wujudkan persekitaran yang betul untuk pembelajaran. Peranan mereka adalah untuk membuka kunci potensi sebenar setiap ahli pasukan dan memacu pembangunan dari dalam. Okey, kita dah lihat fungsi-fungsi teras. Sekarang, mari kita beralih kepada peranan HR yang paling kritikal dalam dunia perniagaan hari ini, iaitu menjadi arkitek dan pengurus perubahan dalam organisasi. Ini adalah cabaran utama bagi mana-mana eksekutif. Proses perubahan yang nampak rumit ni sebenarnya boleh kita pecahkan kepada 3 fasa yang jelas dan mudah diurus. Pertama, kita perlu motivasikan perubahan tu. Kedua, kita uruskan proses peralihan itu sendiri. Dan ketiga, yang paling penting, kita mesti kekalkan momentum yang ada. Fasa pertama, motivasi adalah tentang manusia. Biasalah, bila ada perubahan, mesti akan ada rintangan. Ini lumrah. Jadi, tugas HR dan para pemimpin adalah untuk menanganinya secara terus. Macam mana? Komunikasi yang telus tentang kenapa kita buat perubahan ni dan yang lebih penting, ada empati untuk dengar dan faham kebimbangan pekerja. Jadi, macam mana kita nak kekalkan momentum tadi? Jawapannya melalui ganjaran yang strategik. Dan ini bukan sekadar bonus tahunan ya. Ia adalah satu sistem pengiktirafan yang direka khas untuk kukuhkan tingkah laku yang kita nak. Mengiktiraf prestasi cemerlang, memberi ganjaran pada idea-idea baru dan menghargai kesetiaan. Inilah caranya perubahan tu diserap masuk ke dalam DNA syarikat. Peranan HR tak berhenti selepas perubahan berjaya dilaksanakan. Sebenarnya, mereka juga adalah navigator yang bantu organisasi mengharungi cabaran-cabaran moden daripada globalisasi, kepelbagaian tenaga kerja sehinggalah trend-trend pekerjaan yang baru. Perbandingan ni dah cukup jelaskan, dunia pekerjaan dah beralih. Dulu kita ada tenaga kerja yang lebih kurang sama. Sekarang kita ada pasukan dari seluruh dunia. Dulu jadual kerja tegar, sekarang kita perlukan flexibility. Jadi HR dah tak boleh lagi sekadar bertindak balas. Mereka mesti proaktif, mereka bentuk polisi yang inklusif dan boleh disesuaikan untuk tarik bakat terbaik. Ini adalah beberapa contoh praktikal bagaimana HR menerajui adaptasi ni. Daripada menguruskan permit kerja untuk staf antarabangsa yang rumit, melaksanakan waktu kerja fleksibel untuk bantu ibu bapa, sehinggalah menambah baik faedah seperti cuti bersalin. Semua ni adalah langkah strategik untuk menarik dan mengekalkan bakat terbaik dalam pasaran yang sangat kompetitif hari ini.
Kita dah lihat evolusi HR daripada sekadar fungsi pentadbiran kepada rakan kongsi strategik. Sekarang, kita sampai ke bahagian yang paling penting. Ini bukan sekadar ringkasan, tapi satu seruan untuk bertindak. Satu mandat untuk anda sebagai pemimpin untuk memacu perubahan ini dalam organisasi anda. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan terakhir ini. Selepas melihat semua potensi yang ada, fikirkan sejenak. Apakah langkah yang akan anda ambil untuk memperkasakan pasukan HR anda? Bagaimana anda akan ubah mereka daripada sebuah pusat kos kepada pemacu nilai yang utama dalam organisasi anda? Jawapannya ada di tangan anda.